Hello, Assalamualaikum gang. Kembali lagi dengan aku Nomura. Okey gang, jadi pada video kita kali ini, okey, seperti yang sebelum ni dekat video Genshin kita yang sebelum ni, Nomura ada cakap dengan korang yang kita akan build skirt apa semua kan, bagi Nomura masa apa semua. So basically sebenarnya macam mana tiba-tiba boleh ada skirt ni kepada yang baru sampai, sebenarnya kita punya intention kita punya pilihan pertama kita sebenarnya kita nak weapon skirt je sebenarnya. Diikutkan sebenarnya kita hanya nak weapon skirt sebab kita nak apa, kita nak weapon skirt sebab kita nak pakai dekat kecil. Tetapi bila dah dapat weapon skirt ni, Nomura try gacha dekat karakter dia lah kan. Tapi tiba-tiba terdapat kan, Nomura pernah bagi tahu kan, dapat kat PT2. So kita dah build, tapi artifact tak ada lagi. Untuk talent dah okey dah, 88 kalau tak silap. Lepas tu untuk weapon dia pun dah level 80, belum 90 lagi. On the way level 90 sebab material tak cukup. Okay, so kalau korang boleh tengok kat sini, weapon skirt Nomura dah level 80 lah kan, crit rate 20.1 dengan basic attack 590 lah kan. So hampir dah boleh nak assign dia masuk level 90 dah, tapi belum lagi, tengah masih farming material lagi. Lepas tu nanti dah boleh naik level 90 lah. So kalau kat sini korang boleh tengok pun dia punya level pun 80, belum level 90 lagi. Nomura tengah farming untuk weapon dulu, lepas tu baru sambung balik untuk bahagian level. Lepas tu kalau korang boleh tengok, kita punya target kita next, kita cuba dapatkan C1 skirt. Tengok boleh dapat ke tak. Kalau tak boleh tak apa, kita okey je. So kalau kat sini korang boleh nampak artifact dia masih sama macam dekat video kita yang sebelum ni. Nomura pakai ni lah, 2 piece gladiator finale dengan 2 piece fragment of harmonic, sama juga macam video sebelum ni. Nanti dah siap talent, dah siap weapon level semua, kita akan farming artifact mungkin dalam masa 2-3 minggu, kadang-kadang mungkin sebulan 2 bulan juga nak dapatkan artifact dia, tengok luck juga. So next, untuk bahagian talent dia macam Nomura cakap tadi, Nomura dah upgrade jadi 88. Ni dia tambah 1 sebab kita letak dia dekat dalam combat lah kan. Kita deploy dia, so dia tambah 1 lah. So macam senang kata macam child lah kan. Cuma kalau child dia punya ni yang naik basic attack dia lah kan, normal attack. So kat sini kalau untuk skirt, elemental skill dia yang naik tambah 1 level. So dekat sini kalau tak ada tambah 1 ni, dia 88 lah dia punya talent. So dekat sini kalau korang boleh tengok, team yang Nomura gunakan untuk skirt adalah team freeze lah kan. Macam yalah, memang team paling OP untuk skirt memang team freeze lah kan. So dekat sini korang boleh nampak ada skirt, ada Furina, ada Shinha dengan ada Yelan. So nanti bila dah ada Ice Coffee rerun nanti, bila ada Ice Coffee rerun, kita akan pull lah untuk kita letak kat dalam team skirt ni. Sebab Ice Coffee dengan skirt ni kalau boleh memang tak lari lah, memang wajib lah dua ni. Dengan Furina sekali, Furina punya puppet yang haiwan tu kan boleh kurangkan nyawa. So Ice Coffee tu dia boleh heal apa semua, boleh tolong bantu untuk freeze. Lepas tu boleh ada buff ke kalau tak silap, lupa pula. Okay, so lepas tu nanti akan ada 1 slot kosong lah untuk bila team ada macam ni karakter yang wajib dengan skirt ni, macam contoh Furina dengan Escoffier lah kan. So kalau Escoffier tak ada, nak ambil siapa? So yang last slot ni sama ada, tak kisahlah, kita nak pakai Yelan boleh, kita nak pakai Shinha boleh, tak pun tengok, tak kisah, dia memang free, tak kisah nak pakai Rosaria ke siapa ke kan, boleh je. Tapi buat masa sekarang tak ada Escoffier apa semua, Nomura tak boleh tunjuk lagi lah. So Nomura just pakai yang 4 ni dulu, Shinha untuk buff cryo apa semua. Lepas tu dia punya ulti kan, Shinha punya ulti kan, dia boleh decrease cryo rest untuk enemy kan. So kalau korang boleh tengok kat sini, dia boleh rest decrease sebanyak 12%. Cuma Nomura tak upgrade lagi dia punya skill ni. Kalau dah crown lagi bagus lah kan. So Shinha memang boleh juga untuk skirt. Kalau enemy je jenis yang duduk setempat, tak ada masalah, memang shock lah kan. So lagi satu, Yelan sebagai hydro applier, tak saja-saja bagi hydro banyak sikit kan. Lagipun memang sesuai macam ni, sebab lagipun kita dapat elemental resonance ni, dapat yang shooting water dengan shattering ice. So bagi Nomura, team ni okey. Kalau ada apa-apa komen, korang boleh komen dekat bawah. Wise juga sebab Wise dia lagi mahir benda ni. So Nomura just tahu-tahu macam tu je dan main hentam je. So kita tak tahu ni bukan guide ke, ni bukan video tutorial, video guide ke apa, tak tahu. Ni Nomura just nak tunjuk Nomura punya skirt je lah kan. So kita akan improve lagi skirt ni sebab kita dapat secara tiba-tiba, bukan tak sengaja tapi tiba-tiba, sebab tak expect dapat, tiba-tiba dapat dekat PT2. So sekarang ni kita tengah cuba dapatkan dia punya C1 lah. So rasanya tak ada apa dah aku untuk video kita pada kali ini. Strongbox punya content nantilah lag lu tengah farming, belum farming artifact lagi, baru material boss untuk skirt je dulu. So next nanti kita akan akan farming untuk artifact. So rasanya video Nomura sampai sini sajalah dulu video kita pada kali ini. Kalau ada apa-apa, korang boleh komen dekat bawah. Thank you so much yang telah subscribe, like dan turn on bell notification supaya dapat notification baru daripada supaya dapat video-video baru daripada channel ni lah kan. So thank you so much kepada yang dah subscribe, Harid, Syah, Irfan, Evie, siapa lagi,
Wais, siapa lagi, Haikal, Habu, semualah. Mana yang Nomura tak ingat nama lah. Nak sebut semua dalam satu video ni, wah panjang oh. So thank you so much dan kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Gerak dulu Papa Roger. Peace yo.